Sejak ribuan tahun dahulu, manusia sentiasa memandang langit dengan rasa ingin tahu. Dan dari situlah lahirnya horoskop. Asalnya bermula di tamadun Mesopotamia. Ahli kaji bintang ketika itu memerhati pergerakan planet dan mengaitkannya dengan nasib raja serta peristiwa besar seperti peperangan atau bencana. Dari sinilah asas kepada astrologi terbentuk. Kemudian, ilmu ini berkembang dengan pengenalan konsep zodiak yang menjadi asas kepada horoskop moden. Pada zaman ini, horoskop bukan sekadar ramalan, tetapi dianggap sebagai ilmu yang serius, hampir setaraf dengan sains. Semasa zaman pertengahan, astrologi tersebar luas ke dunia Islam dan Eropah. Namun, apabila revolusi sains bermula, astrologi mula dipersoalkan dan kemudian dipisahkan ilmu astronomi daripada astrologi. Masuk abad ke-20, horoskop tidak lagi eksklusif untuk raja atau ilmuwan, tetapi menjadi hiburan massa. Hari ini, dengan kemunculan media sosial, horoskop menjadi lebih popular, ringkas, mudah dikongsi dan kadangkala lucu.